kerana akidahnya, kuat bangsa kerana muda-mudinya, kuat muda-mudi kerana budinya. Itulah yang dapat saya simpulkan tentang tajuk yang akan kita bincang dan kita kupas dalam Forum Perdana Ehwal Islam pada kali ini, usia menjulang bakti sempena dengan Konvensyen Pengajian Islam Antarabangsa 2025 yang dianjurkan oleh Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Baiklah, saya ingin memperkenalkan panelis yang bersama-sama pada malam ini. Panel kita yang pertama tidak asing lagi, Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif bin Muhammad Qasim, Dekan Fakulti Pengajian Islam UKM, dan beliau juga merupakan pengarah Konvensyen Pengajian Islam IPT Antarabangsa. Bagaimana Datuk idea asal untuk menganjurkan konvensyen ini? Idea asalnya, of course lah, dia berasal daripada rakan-rakan saya di fakulti. Kita berbincang, kalau harakkan kepala saya tak cukup. Ya. Kita kena hidup berjemaah. Ya, itulah yang akan kita kupas nanti, menjulang bakti. Panel kita yang kedua, Ustaz Muhammad Ashraf bin Muhammad Rizwan, ataupun dulu kita kenalkan dia sebagai Imam Muda Ashraf. Alumni universiti mana? Pengajian Islam universiti mana? Boleh sebut ke? Ni UKM ni. Kita bersaudara. Saya alumni saudara. Universiti Malaya. Universiti Malaya. Tapi rumah belakang UKM. Okey lah, ada lah juga sikit. Okay. Sebab wakil-wakil semua IPT ada kan, wakil-wakil pengajian Islam datang. Separuh dah balik. Separuh, ya, maksudnya konvensyen ini diwakili, disertai oleh Fakulti Pengajian Islam di semua universiti yang ada. Panel kita yang ketiga, Ustaz Azlan Shah Nabis Khan, ahli lembaga pemegang amanah Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia ataupun YADIM. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Difahamkan ini penyertaan pertama Forum Perdana Ehwal Islam. Penampilan pertama. Ahlan wa sahlan. Dan difahamkan juga adalah merupakan alumni Fakulti Pengajian Islam UKM. Ya, betul. Agak gugup melihat pensyarah-pensyarah ada di depan ni. Mereka tahu pointer jawapan exam yang saya jawab ni, mereka ada di depan. Okey. Alhamdulillah. Begitulah tiga orang ahli panel ya, yang cukup hebat untuk membicarakan usia menjulang bakti. Kalau kita lihat seseorang manusia akan dilahirkan, kita sentiasa membahagikan manusia ini terdiri generasi bayi, generasi kanak-kanak, generasi remaja, generasi dewasa, generasi selepas usia. Jadi dalam tempoh tersebut ya Datuk, sebagai mukadimah kepada pembicaraan kita, generasi manakah yang mempunyai usia yang paling sesuai untuk menyumbangkan bakti? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang saya hormati sahabat saya Ustaz Zakaria, rakan-rakan panel, Datuk Amar, Datuk Setia, Datuk-Datuk, Datin-Datin, muslimin muslimat, para penonton yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kita berbicara mengenai usia manakah yang memberi impak kepada kehidupan, sudah pasti kita tak boleh nak mengatakan kumpulan A sahaja yang memberi impak. Tidak. Dia akan berbalik kepada keseluruhan usia kita itu. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah Al-Kahfi ayat 13, innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda. Allah Subhanahu Wa Taala sebut innahum fityatun amanu, iaitu satu anak-anak muda untuk ahli kahfi, ashabul kahfi ini, anak-anak muda yang mereka ini beriman pada Allah Subhanahu Wa Taala dan bertambah keimanannya dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksudnya itu? Nak mendapat hidayah seperti mana disebut oleh Aid Al-Qarni, dan saya kebetulan pula dekat pejabat saya ada satu buku, saya terambil buku isteri saya. Tengok, sayang isteri bos. Ada bawa isteri tak malam ni? Isteri tak bawa. Bawa buku dia saja. Datuk Amar, minta maaf Datuk Amar. Jadi bila saya baca, dia ni buat PhD dalam bidang pendidikan awal kanak-kanak. Bila saya buka dalam buku dia, saya kata, oh bagus juga ni. Sebab kebetulan tajuk soalan dia begitu. Saya pun kata, rupanya kehidupan manusia ini bergantung dalam keseluruhan hidup dia. Kalau untuk yang pertama, sumbangan kepada kehidupan, masa kanak-kanak daripada umur 0 sampai umur 12 tahun, dia ada dia punya sumbangan. Sumbangannya apa? Kita mendidik anak-anak itu.
Kita memberikan mereka kasih sayang. Kita benakan jati diri pada anak-anak kita. Itu sebabnya pendidikan awal kanak-kanak itu memainkan peranan. Dan anak-anak itu juga memberi kesan. Ya, betul. Memberi kesan kepada siapa? Dia memberi kesan kepada ibu bapa. Tuan-tuan, ni saya tahu depan saya ni Datuk Amar, Datuk Setia stres kerja. Bila balik tengok baby, hati banyak senang. Tengok cucu, Allah, kalah. Kadang-kadang saya tengok kan, saya tak puas hati betul. Masa saya kecil, saya tak dapat. Ya. Cucu pula lah. Anak saya lahir, dengan atuk dia dapat semua apa yang diminta. Allah dan Rasul dia tak dapat. Nak katanya cucu dengan atuk ni semua dapat. Tengok, dia menenangkan mak bapak. Dia menenangkan atuk nenek. Nombor 2, remaja. Daripada umur 13 sampai 21 ada impak dia. Ni anak-anak muda ni, hari ini saja 4,000 orang daripada seluruh negara berkumpul dekat UKM ini. Mendengar amanat daripada YB Menteri Agama, KPT, kemudian dengar daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim mengenai bagaimana wawasan anak-anak muda pada masa hadapan. Jadi memainkan peranan dalam membangunkan sebuah negara. Kemudian ada golongan yang ketiga, golongan dewasa, 22 sampai 60. Ada dia punya impak daripada kehidupan. Apa dia? Iaitu menyumbang ilmu, menjadi pakar rujuk, menghasilkan ilmu yang berkualiti kepada generasi yang akan datang. Dan yang terakhir, dia ada satu yang keempat dipanggil warga emas. Warga emas ni 60 ke atas. Bila 60 ke atas, dia ada impak dia. Apa dia? Memberi nasihat, memberi pandangan. Dan mereka ini sudah pastinya dia akan membentuk satu masyarakat yang hebat. Wallahualam. Ya, maksudnya Datuk, dalam dunia yang sedang generasi penuntut-penuntut ilmu, kita bukanlah tidak memihak ataupun tidak hanya menekankan nilai akademik semata-mata, tetapi kita perlu melihat bagaimana kemenjadian seorang mahasiswa ataupun mahasiswi itu juga dinilai berdasarkan apa bakti, khidmat bakti, sumbangan yang boleh diberikan kepada agama, bangsa dan negara. Baik, kalau kita bercakap tentang bakti, saya nak tanya Ustaz Ashraf ya, apakah bakti yang paling sebaik-baik bakti seorang Muslim yang boleh disumbangkan? Apakah yang sebaik-baiknya? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih Ustaz Zack. Ustaz Zakaria. Nama glamour dia Ustaz Zack. Dengan ahli panel segandingan, Yang Berhormat Timbalan Perdana Menteri kita Datuk Fazilah, Senator Menteri Agama, Difdi Kehormat, Datuk-datuk, datin-datin, hadirin hadirat muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Apa khabar semua UKM? Alhamdulillah. Okey. Boleh ya. Tuan-tuan, nak cerita bakti ni. Di sini kita buat convention pertemuan student-student pelajar-pelajar pengajian Islam. Tadi Datuk, saya contoh. 1 tahun syariah keluar ratusan orang. Usuluddin ratusan orang. Pendidikan Islam, dakwahnya, bahagian pelbagai. UKM ada FPI, UIA ada ilmu wahyunya. Itu tak kira Mesir. Balik daripada Mesir ribuan graduan. Balik pada Jordan ribuan graduan. Daripada Madinah, daripada Mekah. Balik ni ramai pengajian Islam. Tapi di mana ahli-ahli alumni pengajian Islam? Kita mampu melahirkan orang yang dikatakan sarjana muda pengajian Islam. Tetapi kita bimbang, kita tidak mampu melahirkan faqih. Orang yang betul-betul master, sarjana benar dalam pengajian Islam yang mana boleh memberikan sumbangan bakti. Itu kita risau. Sebab tu hari ini saya teringat bila mana saya ziarah rumah Pak Buya Hamka, anaknya sebut dia tak sempat dengan ayah dia sebab ayahnya banyak dalam penjara. Jadi dia duduk dekat luar. Waktu tu dia kecil lagi. Kata anak dia, aku lebih terkesan dengan ayahku sewaktu ayahku sudah tiada. Waktu hidup tak sempat. Tapi ayahku sudah tiada, baru aku terkesan dengan tarbiyahnya. Kerana apa?
Kerana buku dan peninggalan yang ditinggalkan itu sangat berharga. Dan anaknya menyebut, benarlah kata ayahku, Pak Buya Hamka, kematian itu tidak mematikan. Ini satu benda yang luar biasa. Sebab manusia ni semua akan mati. Kita akan mati. Dia akan duduk dalam ruang tanah yang sama, kubur yang sama, boleh jadi satu hari yang sama meninggal. Tapi tuan-tuan, orang meninggalkan tanah perkuburan itu, bawa pulang cerita jenazah itu berbeza. Berbeza. Sebab itu ada orang mati bagaikan bangkai. Tapi ada orang mati, orang balik, orang sebut, orang cerita namanya diiringi dengan doa. Sebab itulah bila sebut bakti apa yang terbaik Ustaz? Kul kullu ya'malu ala syakilati. Setiap orang dia ada dia punya kelebihan dia. Ya. Semua orang ada kelebihan. Ada orang akademik, ada orang turun kepada masyarakat, ada orang cerita kepada budak-budak sekolah rendah, ada orang cerita kepada negara, ada orang, kita respect semua sumbangan. Yang paling penting Allah nak tanya, siapa yang paling baik? Sebaik-baik kamu, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik kamu, siapa yang berbakti dengan ikhlas, itulah Allah tengok. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Saya dapat tangkap apa yang Ustaz Ashraf sebut tadi itu, sebaik-baik kamu adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada manusia. Khairun nas anfa'uhum linnas. Dalam konteks dunia mahasiswa, saya nak pergi ke Ustaz Azlan ya. Dalam konteks dunia mahasiswa, biasanya kita anggaplah di dunia mahasiswa ni dunia masih lagi kita nak happy-happy dengan usia kita yang masih lagi muda. Semua pernah jadi mahasiswa kan. Ustaz juga dari mahasiswa Jordan, datang ke Universiti UKM. Apa pengalaman Ustaz? Sebaik-baik bakti yang boleh diberikan dalam usia yang kita yang masih muda, sepatutnya kita banyak lebihkan masa kita untuk happy-happy, enjoy, jolly dan sebagainya kan. Bagaimana kita nak menjadikan usia kita itu sebagai bakti kepada masyarakat? Terima kasih banyak Ustaz Zakaria, Datuk dan juga Imam yang selamanya muda, Imam Muda Ashraf. Tuan-tuan, puan-puan, para dief kehormat, rakan-rakan yang saya kasih sekalian, para guru. Kalau kita lihat bila tadi Imam Muda menyebut tentang Buya Hamka, saya melihat di belakang tu tertulis Convocation UKM yang ke-52. Lalu saya teringat 50 tahun sebelum ini, pada tahun 1974, masa Convocation yang kedua, Profesor Dr. Hamka yang menerima Doktor Kehormat yang disampaikan oleh Tun Abdul Razak pada ketika itu, dan beliau menulis banyak buku yang menyebut tentang kita hidup di dunia ini pun dua kali. Kita tahu kita ada dua kehidupan, di dunia dan di akhirat. Tapi hidup di dunia ini pun dua kali. Yang pertama ketika jasad dikandung badan, kita melakukan hal-hal menikmati kehidupan, enjoy semua tadi tu. Kehidupan yang kedua adalah bakti yang kita tinggalkan yang akan terus hidup. Bahkan terus mempengaruhi orang-orang yang akan bertemu dengan bakti, buku kita atau kerja amal yang kita tinggalkan, sekolah yang kita dirikan atau apa sahaja amal menyebabkan ia berterusan. Dan itu mengingatkan satu hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, dihasankan oleh sebahagian para ulama hadis. Allah Subhanahu wa taala kagum, takjub dengan orang muda laisat lahu sabwah, yang tidak ada sabwah. Dan ditanya apa itu sabwah? Sabwah ni kecenderungan orang muda secara normalnya, dia ikut syahwat, dia nak berfoya-foya, nak enjoy. Hidup hanya sekali, jadi kita enjoy. Jadi vibe yang seperti itu. Tapi akan ada sentiasa sekelompok anak-anak muda yang berfikir jauh ke depan, dan setiap zaman perjuangannya berbeza-beza. Tadi Ustaz Zakaria tanya, apakah perkara-perkara yang boleh mereka sumbangkan? Kalau kita baca daripada sejarah sebelum kemerdekaan, sebahagian tokoh-tokoh yang kita kenal sebagai mantan Perdana Menteri, sebagai tokoh-tokoh besar dalam pelbagai institusi, pada zaman di bawah penjajahan, anak-anak muda ini berfikir bagaimana memerdekakan negara dan bangsa. Kemudian datang zaman baru nak mula membina negara, ada krisis ekonomi. Pada ketika itu anak-anak muda pada zaman itu tak kira aliran apa, khususnya orang yang belajar aliran agama, kita sepatutnya berada di barisan hadapan kerana wahyu dan sirah Nabi SAW yang didukung majoriti oleh orang-orang muda. Akhir belasan tahun, awal 20 tahun, mereka inilah yang mengelilingi Nabi SAW dan melawan kebejatan zaman mereka. Jadi mungkin dalam konteks ketika krisis ekonomi, kita membaca biografi-biografi tokoh. Mereka belajar di universiti, tapi pada hujung minggu atau pada waktu malam mereka pergi dan menghantar bekalan makanan apa yang mereka boleh. Mereka membuka sekolah-sekolah untuk anak-anak miskin, mengajar kelas-kelas tambahan.
dan ada banyak ruang. Dan hari ini zaman kita zaman berdepan dengan revolusi teknologi. Betul? Kebejatan maklumat yang pelbagai, orang terpengaruh dengan pelbagai fenomena dan khususnya mahasiswa-mahasiswa pengajian Islam yang ada bekal cahaya ilmu daripada petunjuk yang turun daripada langit ini, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sepatutnya juga selangkah atau 2-3 langkah lebih di depan untuk berada memberikan suluhan ataupun petunjuk mendidik masyarakat, kerana AI, Artificial Intelligence, boleh berfikir tapi tidak boleh memberikan input kerohanian yang dia datang daripada wahyu. Dan maka itulah peranan mahasiswa yang perlu difikirkan mengikut zamannya. Baik, dunia berbeza, cabaran berbeza. Mungkin di zaman yang paling tua Datuk Dr. Izhar, mungkin zaman Datuk dulu cabarannya berbeza. Zaman Imam Muda, sebab dia orang muda sikit, dia berbeza sikit. Dan yang Ustaz Azlan mungkin dia berbeza sedikit. Tapi walau bagaimanapun, ilmu yang diterapkan sudah pasti akan menjadi benteng. Sebab itu tadi ketika sedang kita bersiap dalam bilik menunggu, Datuk Ajib ada kongsikan tentang cabaran yang perlu kita terapkan. Untuk kita ketahui, kita akan berhenti rehat dan kembali selepas ini kita akan bincangkan tentang cabaran tersebut. Berhenti rehat seketika. Bangkitkan semua deria, nikmatinya keindahan dunia. Babas, semestinya babas, rasa yang menawan lambang kesempurnaan, keharmonian, roma rasa, pastinya babas. Program-program menarik menanti anda di TV1 November ini. Saksikan kisah luar biasa personaliti OKU yang penuh bakat dan berinspirasi. Bukan biasa-biasa. Dalam slot variasi setiap Sabtu pukul 11.30 pagi. Mewarnaimu hanya di TV1. Alhamdulillah, kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam. Kali ini kami bersiaran dari Dekta, UKM Bangi, sempena dengan Konvensyen Pengajian Islam Antarabangsa 2025 yang dianjurkan oleh UKM, dan forum ini disiarkan oleh JAKIM dan juga RTM. Kita masih membincangkan usia menjulang bakti. Kalau kita dipusingkan pertama sebentar tadi, kita dapat melihatlah apakah bakti yang terbaik yang kita ingin kita harapkan kepada generasi muda, khususnya mahasiswa-mahasiswi ini, untuk sampaikan, sumbangkan kepada agama, bangsa dan negara. Persoalannya sekarang, adakah Datuk universiti-universiti, khususnya di Fakulti Pengajian Islam ni, sebab ini konvensyen pengajian Islam, setakat mana kemenjadian mahasiswa-mahasiswa di pengajian Islam ni? Adakah mereka ini sekadar cemerlang dari segi akademiknya, tetapi universiti bagaimana dia melatih atau melahirkan generasi Fakulti Pengajian Islam yang dapat memberi sumbangan bukan sahaja akademik tetapi dalam aspek-aspek yang lain? Terima kasih Ustaz Zakaria. Tuan-tuan dan puan, para penonton yang dikasihi sekalian. Jawapannya mudah saja, ya. Jawapannya ya, IPT di Malaysia ini, khususnya di UKM, khususnya lagi di Fakulti Pengajian Islam, UKM. Bahawa kita ini bukan saja menekankan kepada aspek akademik. Tak. Kita tak tekan pada akademik, kena hafal siang malam, tak. Tetapi dalam proses pengajaran kita ini di Malaysia, di UKM, kita akan memastikan budak-budak ini dia bukan hanya belajar dan datang periksa, tidak. Kita ada kurikulum. Kita nak budak-budak ini terlibat dengan sukarelawan. Kita nak budak-budak ini terlibat dengan kemasyarakatan. Itu sebabnya kita bagi macam-macam dana, macam-macam sumbangan dan bantuan untuk budak-budak ini keluar ke sana sini untuk berdakwah dan sebagainya. Ini salah satu daripada kaedah nak dekatkan masyarakat kita, Fakulti Pengajian Islam, Universiti Kebangsaan Malaysia.
Saya ulang. Patut jadi panel malam ni. Ya, UKM. Saudara dari UM kan? Okey, minta maaf ya. Tapi UM 2 orang malam ni. UM dah balik, minta maaf banyak. Sekarang ni yang ada semua depan bersama dengan Dato' Amar adalah orang UKM. Jadi kena hormat orang UKM. Jadi UKM ini dia mengajar macam mana cara nak bermasyarakat. Tengok yang datang ni semua bermasyarakat ni. Sebab apa? Nak tengok muka dalam TV satu. Ya. Yang kedua, multitask. Saya punya timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Akademik, Profesor Dr. Abdul Halim ni depan ni. Yang pakai baju warna nak kata hijau, tak tahu warna apa, wallahu alam. Tapi yang pastinya ini pakar buah pinggang. Masya Allah. Kalau kurang minum air kosong, kencing banyak kuning, boleh jumpa dia. Sebab apa? Kepakaran dia buah pinggang di Malaysia dan antarabangsa. Tetapi pada masa yang sama dia jaga akademik. Dalam mesyuarat senat dialah paling tegas dalam bab-bab akademik ni. Ini boleh, ini tak boleh. Semua dia cek. Dia multitask. Kadang-kadang dia mari dia pening kepala dia jadi macam budak-budak juga. Maknanya multitask. Yeah. Tak stres duduk dengan orang macam ni, tuan-tuan. Kita makin panjang umur. Duduklah dengan doktor pakar kalau nak panjang umur. Yang ketiga, kepimpinan. Itu sebabnya dekat semua universiti, khususnya di UKM, dan khususnya di Fakulti Pendidikan Islam UKM, kita ada marah hati bias ni malam ni. Terpaksa bias. Okey. Sebab apa? Kita kembali ke pangkal jalan. Kita ada mahasiswi yang mereka ini apa dipanggil tu, jadi ketua persatuan pegang mahasiswa, persatuan mahasiswa. Ya. Mereka inilah dia ajar macam mana nak cari duit, macam mana mereka ini nak mentadbir. Kadang-kadang dia orang kata ustaz stresnya nak mentadbir. Allah, mentadbir sikit-sikit. Okey, belajar. Lepas ni kamu akan lagi pening sebab nak jaga 100 orang pensyarah yang kepala dia semua ada PhD. Lagi pening kepala, boleh pitam dekan dia. Betul. Nampak tak? Itu nak bagi tahu. Tapi kena sabar, belajarlah daripada kepimpinan. Mereka inilah semuanya bekas-bekas mahasiswa akhirnya menjadi pemimpin. Ya Ahmad Muhammad pasti terlibat dengan kepimpinan. Menteri agama kita of course terlibat dengan kepimpinan. Itu sebabnya boleh mentadbir, sebab dia belajar daripada sekarang. Jangan segan untuk terlibat. Dan yang terakhir, keusahawanan. Keusahawanan, saya bersama dengan yang berbahagia Imam Muda Ashraf. Dia usahawan. Lepasan masters dalam bidang usul fiqh, tetapi hari ini jutawan baju yang hebat. Masya Allah. Pembayar cukai tegar. Ya. Bayar zakat banyak. Bayar cukai pun alhamdulillah. Terima kasih orang UM. Kita bersahabat. Okey. Ya. Okey, terima kasih Datuk. Ya. Tak apalah, kita masuk rumah dia hari ini. Kita bagi laluanlah kepada dia. Baik. Kita nak melahirkan generasi muda yang mempunyai semangat juang yang tinggi. Tidak kita kena ada satu semangat mujahadah, jihad. Sebab kalau macam Datuk sebut tadi ni dengan bebanan akademiknya dalam masa yang sama nak menguruskan persatuan, mencurahkan bakti. Saya nak minta Ustaz Ashraf kongsikan bagaimana kepimpinan Rasulullah SAW dapat melahirkan kepimpinan muda seperti Muaz bin Jabal, Khalid Al-Walid, Usamah bin Zaid, Saidina Ali umpamanya. Bagaimana Rasulullah SAW bijak dalam membina kepimpinan generasi muda? Baik, terima kasih Tuan Moderator kita. Saya rasa macam saya lah paling banyak dosa di sini. Tapi tak apa, kita masuk UKM. Kita pun kena hormat dia. Tapi dalam masa yang sama hari ini memang saya nak pujilah Datuk Izzah. Sebab tuan-tuan, sepatutnya dia duduk kat kursi sana. Dia pengarah program malam ni. Ya. Tak sepatutnya jadi panel. Tak sepatutnya di sini. Duduk bawah lah. Boleh kami bantai. Contoh. Tapi hebat. Dia bukan kira dia paling tua. Tua ni betul tak? Tua ni umur saja. Tapi kalau ada semangat anak muda ni, lain macam. Tengok stocking dia, jam tangan dia, pocket square, swag. Dia lebih muda daripada kita. Ya. Kerjanya, bangun paginya, pagi-pagi tadi ada kat Dewan, kemarin ada kat Dewan, subhanallah. Tapi sebenarnya yang ada di depan kita, Fakulti Pengajian Islam ataupun semua mahasiswa, perjalanan dia begitu susah dulu. Aslut tariq mujahadatun nafs, kata Imam Ghazali. Setiap perjalanan orang berjaya semua mujahadah.
Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Tidak ada jalan melainkan semua dengan ada pengorbanan. Kata Syekh Ahmad Yassin, hari ini orang duk cerita tentang Palestin bila nak merdeka. Syekh Ahmad Yassin menyebut tidak ada negara yang merdeka tanpa pertumpahan darah. Algeria jutaan orang meninggal dunia untuk dapat kemerdekaan. Even kita, tanah air kita nak dapat merdeka, berapa ramai orang mati syahid. Setiap nak dapat kejayaan perlu melalui jalan kesukaran. Sebab itu bila moderator sebut tadi Muaz bin Jabal, Abu Ubaidah Al-Jarrah, ini tokoh-tokoh yang hebat, yang mana Nabi menyaksikan mereka penuh kesusahannya. Nabi menangis ketika mana melihat Mus'ab bin Umair yang mana keluar masuk kemah dengan baju yang sama. Walaupun kita jual baju, kita ceritalah. Dengan baju yang sama, Nabi tengok, Allahu Akbar. Mus'ab orang yang tampan, yang hebat, tetapi pengorbanannya. Inilah orang-orang yang melakar sejarah. Jadi kalau kita duduk dalam medan pertempuran, hari ini medan pertempuran lah, dalam waktu belajar ni bukan waktu kita nak enjoy. Waktu nak bersungguh-sungguh mujahadah. Sebab bila dah masuk usia yang agak tua, saya pun tak tahu nak tunjuk mana, tua, kan? Ini ulama menyebut, hafazan kita akan jadi lemah. Kita mengaji, kita rasa sukar. Kerana lazim hafazan biasanya kepada budak-budak atfal, kepada anak-anak muda. Dia lebih dekat hafazan bila masuk melekat. Itulah katanya usia muda melalui jalan-jalan kesusahan. Kuntum am hasibtum an tadkhulul jannah. Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqul ar-rasul walladzina amanu Allah disebut, adakah kamu senang-senang nak masuk syurga sedangkan kamu belum diuji seperti mana orang-orang terdahulu yang berjaya. Yang berjaya itu macam mana jalan orang berjaya? Massathumul ba'sa, perjalanan dengan kesusahannya, wazul zijiannya. Akhirnya sahabat Nabi hanya menawarkan kepada mereka pertolongan Allah itu dekat. Sebab tu hari ini walaupun semua student sedang dalam tema, dalam musim kesusahan, kita tetap memberikan harapan seperti mana Nabi berikan harapan kepada sahabat-sahabat Nabi. Kesusahan anda pada hari ini insya-Allah melahirkan sinar pada masa depan. Anda tengok anda susah hari ini, makan biasa-biasa, tetapi insya-Allah satu hari nanti anda akan berada di kursi ini seperti mana Profesor Datuk Dr. Izhar Arif yang banyak saya tengok menyebut UKM. Awak UM tak ada jasa ke? Ada juga. Ada juga. Tapi hari ini UKM. Tapi kita nak sebut. Kita nak hari ini, kita susah hari ini. Tapi kita ada tempat rehat selepas daripada ini. Wallahu a'lam. Terima kasih kita Ustaz Ashraf. Saya nak bagi Ustaz Azlan ya. Mungkin dalam pusingan yang ini Ustaz boleh share, kongsikan ya, kalau kita perhatikan inisiatif di bawah Yang Berhormat Menteri Agama dalam transformasi Al-Falah, plan transformasi Al-Falah dalam membentuk generasi yang mempunyai bakat muda ke arah membantu menyumbangkan bakti ini. Bagaimana Yadim membentuk generasi-generasi muda dalam skuad sukarelawan Yadim misalnya? Apa strategi-strategi yang digunakan untuk menarik minat anak muda untuk menyertai skuad sukarelawan ini? Terima kasih banyak Ustaz Zakaria. Menyambut daripada rakan panelis Ustaz Ashraf sebutkan tadi, bermula daripada bagaimana Nabi SAW sendiri menggerakkan orang-orang muda, para sahabat ni, mereka memiliki kemahiran dan bakat yang berbeza-beza. Maka tidak semua diletakkan di satu arena yang sama. Demikian juga di Yadim dan di banyak institusi-institusi yang kita ada ini, kita lihat capaiannya luas. Ada dalam bidang dakwah kepada masyarakat, di dalam pedalaman misalnya orang asal dan sebagainya. Ada yang dalam bidang media, dalam perfilman, pementasan, muzik, lagu. Ada yang dalam bidang intelektual, dan ini semua platform yang disediakan kerana kita ingin mengenengahkan satu konsep bila khususnya Fakulti Pengajian Islam mahasiswanya, kita bukan hanya bicara soal kesalehan ritual, solat, puasa begitu, tapi kita juga berfikir dan bekerja dalam ruang soleh sosial. Kerana para sahabat Nabi SAW, seperti mana kita sebut, ada yang businessman, yang tidak hanya berada di medan perang, tapi mereka mengembangkan kekayaan dalam sektor perniagaan, yang mana daripada situ hasilnya disumbang untuk menguatkan ketenteraan. Ada sahabat Nabi yang memang lidahnya fasih untuk bersyair dan menulis syair-syair membela Nabi SAW. Mereka berada dalam media, mungkin di RTM, di dalam penyiaran dan sebagainya.
Dan ada sahabat yang memang takhasus dalam bidang perang, macam mana yang Ustaz Zakaria sebut tadi dalam konteks Khalid Al-Walid radhiyallahu anhu dan lain-lain. So dalam konteks di Malaysia kita lihat semua lapangan itu wujud, tinggal lagi sebagai mahasiswa kita kena bersikap proaktif. Kalau kita hanya tunggu siapa nak jemput, siapa nak bawakan kita ke program-program, maka itu ciri-ciri yang belum ada rasa keinginan untuk berbakti dan bergelumang dalam masyarakat. Kerana semua ilmu yang kita belajar dalam kitab itu, kita hanya akan mula merasakan relevannya, konteksnya, perkembangannya apabila kita bergelut. Ada soalan yang kita baca dalam kitab, pergi kat masyarakat ditanya soalan tu, tak ada jawapan tu dalam kitab, sebiji. Macam mana nak jawab teksnya. Maka di situ kita mula berkembang, berfikir, berkawan dengan orang-orang berbidang lain, mendapatkan input. Dan Datuk selalu sebut bahawa misalnya di UKM ada disiplin yang pelbagai supaya kita menghargai ilmu tu daripada cabang-cabang yang lain dan kemudian melihatnya secara holistik. So daripada usia muda lagi kita mesti biasakan diri membaca, melangkaui bidang kita, bergaul, melangkaui rakan-rakan yang satu fakulti. Saya nak keluar daripada khilaf UKM dan UM, kawanlah dengan universiti-universiti mana, fakulti sains, fakulti perfilman, dan biarkan ustaz ini terus bergaduh, kita menyelamatkan masyarakat insya-Allah. Terima kasih banyak Ustaz. Terima kasih Ustaz Azlan atas pemikiran yang wasati yang menjadi pendamai di antara UKM, UM dan yang lain-lain. Walau macam mana pun memang terbaik idea yang disampaikan dan memang layak Ustaz sebagai Alpa Yadim. Tahniah Ustaz. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita akan berhenti rehat sekali lagi. Jangan ke mana-mana, teruskan setia bersama dengan Forum Perdana Ehwal Islam. Jakim kini memegang status sebagai pelopor utama halal dunia dan juga pusat rujukan utama dalam ekosistem halal global. Menerusi akreditasi ISO IEC 17065 2012, membawa logo halal Malaysia bergerak merentasi benua di 45 buah negara dan diiktiraf oleh 80 badan akreditasi halal bertaraf antarabangsa. Nawaitu untuk masyarakat sejagat memahami prinsip halal secara menyeluruh. Akhirnya diterjemahkan menerusi sumbangan industri halal Malaysia meningkat melebihi 3.5% setiap tahun dalam share pasaran halal dunia. Mewarnaimu hanya di TV1. Terlepas dari siaran program-program menarik di RTM, jom saksikan semuanya di RTM Klik. Usia menjulang bakti, itulah topik yang sedang kita bincangkan bersama dengan barisan penulis hebat kita, Forum Perdana Ehwal Islam, sempena dengan Konvensyen Pengajian Islam IPT Antarabangsa 2025, dan siaran ini dibawakan kepada anda oleh Jakim dan juga RTM. Baik, dalam usaha kita nak melahirkan generasi muda, belia, mahasiswa-mahasiswi yang cenderung untuk terlibat dengan aktiviti-aktiviti kesukarelawanan, adakah Datuk bersetuju elemen-elemen paksaan supaya menggesa ataupun mendorong sifat untuk berbakti? Misalnya kalau dalam program PLKN yang diinisiatif dalam kerajaan kita, adakah itu dilihat mampu untuk mewujudkan semangat untuk menyumbang bakti kepada agama, bangsa dan negara? Tuan-tuan dan puan yang dikasihi sekalian, nak menyumbang bakti ini sudah pasti kita kena, macam saya sebutkan di awal tadi, poin saya yang pertama, bahawa kita perlu berada di dalam kalangan masyarakat. Jadi perlu kepada sokongan dan dokongan daripada semua pihak. Kerajaan memainkan peranan. Itu sebab masa Nabi SAW masuki Madinah, Nabi mentadbir Al-Madinah Al-Munawwarah. Boleh baca dalam buku-buku yang ditulis oleh para ulama, antaranya Syekh Mustafa Said Ramadan Al-Buti. Sangat menarik apabila dianalisa perkara itu. Bagaimana Nabi itu mendorong sahabat-sahabat untuk berjaya. Kerajaan memainkan peranan sebagai contoh untuk menghasilkan, menjayakan konvensyen ini. Alhamdulillah, sumbangan daripada pihak kerajaan juga memainkan peranan. Antaranya Ahmad Muhammad, Datuk Amar, memberi sebanyak RM100,000 untuk menjayakan konvensyen ini.
Tidak cukup dengan itu saja. Ni, nak buat live ni. Bukan free abang. Bayar. Siapa yang bayar? Yang Berhormat Datuk Setia Dr. Muhammad Naim. Bukan duit dia lah. Daripada duit kerajaan lah. Hasil macam mana kita nak keluarkan, nak bagi bantu anak-anak muda. Bagaimana dia orang nak menghadapi kehidupan yang sebenar. Tuan-tuan, peranan kerajaan ada. Sebelum nak menjayakan budak-budak ini. Yang kedua, peranan orang korporat. Orang korporat main peranan. Macam Imam Muda Ashraf. Saya bersama dengan beliau walaupun dia daripada UM. Tetapi saya yakin bahawa rakan-rakan daripada FPI, UKM sentiasa ada yang lebih baik daripada itu. Ya. Macam Tok Mung. Ya, dia jual barang-barang ya, barang-barang barang-barang yang terpakai, baik pakaian terpakai sebagai bandel. Berjuta daripada Fakulti Pendidikan Islam. Berjuta bang. Alhamdulillah ni. Oh Allah, kalau raya ni Datuk Amar, kalau nak kirakan jari, juta tetap cukup. Tambah kaki jari, baru cukup. Banyaknya keuntungan daripada baju raya dia, Alhamdulillah. Tapi sumbangan kepada Palestin, dia. Sumbangan kepada budak-budak susah, dia. Saya telefonnya, Imam, boleh tolong sikit? Wah, tak ada masalah. Berapa puluh ribu nak? Ui, luar biasa ini orang. Bila dia ada duit zakat, dia boleh buat wakalah, dia ada CSR, Alhamdulillah. Ini mainkan peranan. Itu sebabnya kita perlukan korporat-korporat. Contoh Abdul Rahman bin Auf. Tuan-tuan tahu tak berapa sumbangan dia kepada masa dia meninggal dunia, sebelum dia meninggal dunia, dia bersedekahkan duit dia. 40,000 dinar. Saya cuba kira pakai ChatGPT. Tak tahu betul ke tak ChatGPT ni. Tapi yang pasti ni kalau 40,000 dinar emas, kita ada Prof Madya Dr. Salmi, pakar emas dekat Malaysia ni, dekat UKM, Fakulti Pendidikan Islam, UKM. Pakar emas. Datuk Amar, saya minta maaf Datuk Amar. Datuk Setia bayar mahal-mahal kat sini, kena ingat kan, sebab Datuk Setia merupakan alumni Fakulti Pengajian Islam UKM. Ah, 40,000 tu bersamaan 61 juta bang. Ringgit Malaysia. Siapa yang bayar? Yang bagi Abdul Rahman bin Auf. Masa dia meninggal, dia tinggalkan, dia bagi kuda, 500 kuda kepada orang berperang. Untuk ni apa? Untuk jihad fisabilillah. Satu kuda kalau kita letakkan 80,000, berapa harga dia tuan-tuan? Perlu kepada orang korporat untuk membantu ni anak-anak kita di hadapan untuk berjaya. Yang terakhir, perlu ada NGO. NGO ni dia tak ada duit, tapi dia dapat sumbangan itu dan dia akan gunakan budak-budak ini belajar macam mana kita nak ada perasaan ihsan, kasih sayang kepada orang, cinta kepada kesusahan cinta kepada orang agar tinggalkan kesusahan. Inilah perlunya menggembeling antara satu sama lain. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Saling bertolong-tolongan dalam melakukan kebaikan dan meninggalkan perkara-perkara yang tak baik. Wallahu a'lam bissawab. Memang berbaloi pengarah program jadi panel forum malam ini. Walaupun begitu Ustaz Ashraf walaupun ialah kita menggalak, mendorong orang melakukan kebajikan, kebaikan, sukarelawan. Zaman performative activism, zaman dunia yang tular dalam media sosial, bagaimana kita nak seimbangkan antara sikap sukarela dengan sikap suka selfie bila buat sesuatu kerja kebajikan, kerja kebaikan, keikhlasan dan istiqamah dalam kita melaksanakan bakti itu. Bagaimana pandangan Ustaz? Baik, Tuan Moderator kita. Kalaulah zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang hidup zaman Nabi, berjuang dengan Nabi, di medan jihad dengan Nabi, di medan pertempuran antara satu cita-cita para sahabat, ada sebahagian yang tergelincir. Akhirnya mereka mati dalam medan perang walaupun dianggap syuhada. Tapi Nabi kata, ini raaitu finnar. Aku menyaksikan mereka ini dalam neraka Allah. Apatah lagi kita semua dalam mana-mana bidang. Di depan ini sebagai penceramah, di mana-mana tempat, di mana tempatnya kita memberi bantuan, kadang-kadang tu tak dapat lari. Jadi benda itulah yang paling kita bimbang. Tapi sebenarnya Ustaz,
orang yang memberi sumbangan dengan niat riak itu sebenarnya mafsadah untuk dirinya seorang. Kalau niatnya tidak ikhlas, untuk dirinya mafsadah. Amalannya tidak diterima Allah. Tapi kalau dia memberikan sumbangan dari sudut maslahah ammah, ramai orang dapat manfaat sebenarnya. Jadi untuk kita nak fikir panjang-panjang, dia ni sumbang kerana apa? Nak menunjukkan apa? Waste time. Ya. Biar kita buat, akhirnya kita ikhlas kepada Allah. Sebab itu tuan-tuan, kalau nak tengok sesuatu amalan itu ikhlas ataupun tidak, kata Imam Malik rahimahullah, maka lillahi baqiyah. Tidaklah sesuatu yang dibuat di atas nama Allah, melainkan Allah akan kekalkan begitu lama dan panjang. Sebab itu kalau kita pergilah seluruh dunia, contohlah, kita pergi tak kira lah UKM ke UM ke, kita pergi mana-mana tempat, kita dapat jumpa contoh kitab Imam Nawawi rahimahullah. Semua negara ada. Kita duduk Turki, kita duduk Australia, kita pergi luar negara, merata ada. Seumpama ulama menyebut berkahnya apa yang diamalkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, dengan kekalnya sumbangan dia begitu lama, melambangkan itulah dia benar-benar ikhlas lakukan kepada Allah. Saya nak sebut satu orang ni yang dikatakan oleh da'i ummah. Doktor jangan nak tengok saya macam tu, seram. Orang kata sesuatu sangat. Okey, baik. Doktor da'i ummah. Ada da'i ummah. Dr. Yusuf Qardawi kata da'i ummah. Siapa dia? Saya nak sebut. Syekh Abdul Rahman As-Sumait. Yang ni ramai orang tak kenal. Tapi sebenarnya subhanallah, hebat. Dia bukannya ustaz. Dia bukannya syekh daripada bidang pengajian Islam. Dia doktor daripada Kuwait. Tapi apa yang dia lakukan? Dia terkenal di bumi Afrika. Pakaiannya biasa, sering tidur di atas pasir. Subhanallah. Rupa-rupanya dia telah mengislamkan 11 juta orang Islam di bumi Afrika. Apa sumbangan dia? 40 buah negara dia masuk, negara Afrika. Malawi, Ghana, Tanzania, Zambia, Rwanda, Chad, macam-macam lagi. Sehingga ada yang menyebut beliau tidak berdakwah melalui mikrofon, tetapi melalui sentuhan tangan dan kasih sayang. Ada 840 buah sekolah dan madrasah dibina olehnya. 204 pusat kesihatan dan klinik. 124 hospital. 8,600 masjid. 15 universiti. 15 universiti, bukan satu. 15 universiti dan kolej Islam. 50,000 telaga air. Kita satu telaga share 12 orang. Ya. Baru dapat satu. Tapi nak bagi tahu, tawaduknya dia, orang pun tak kenal. Tetapi bila dia meninggal, orang menulis kisahnya dengan tinta emas. Inilah orang yang ikhlas kepada Allah SWT. Okey, saya nak tanya pandangan Ustaz Azlan pula ya, di antara pandangan yang mengatakan bahawa zaman mahasiswa-mahasiswi, kita perlu fokus kepada akademik. Selepas kita memperoleh ijazah, dan kita fikirkan bagaimana untuk kita berbakti kepada masyarakat. Dan ada pandangan yang mengatakan bahawa di zaman kita berada di mahasiswa-mahasiswi ini, kita perlu ada sumbangan kepada masyarakat. Dalam masa yang sama kita memberi fokus kepada pengajian akademik kita. Jadi antara dua pandangan ini, Ustaz berada di pandangan yang mana? Kalau kita perhatikan, mungkin timbul pemisahan itu kerana orang berfikir di sini kita belajar, di luar ini kita tidak belajar. Sedangkan pembelajaran berlaku di dalam kelas sangat penting. Silibusnya, syarahan para ulama'nya, tesisnya, proposal dan apa yang kita lakukan, itu ilmu yang penting. Tapi di luar juga ilmu yang penting. Sebab itu kalau kita lihat thaqafah, kesarjanaan ataupun kebudayaan yang luas itu, mengambil semua platform ini sebagai medan untuk belajar. Bahkan kalau kita perhatikan, para pengkaji menyebut ciri-ciri anak muda yang akan jadi orang-orang yang memberikan impak sosial, yang berbakti kepada masyarakat. Waktu mereka belajar, mereka orang yang tidak hanya mengikut acuan, tetapi mereka berfikir dengan satu kreatif. Sebab itu kalau kita sebagai mahasiswa Fakulti Pengajian Islam ataupun mahasiswa dalam bidang apapun, kita mesti ada satu elemen yang penting, iaitu kreativiti untuk berfikir di luar acuan apabila berdepan dengan masalah yang baru. Sebab itu tadi kita dengar sahabat Nabi Muaz bin Jabal. Sebelum Nabi hantar beliau ke Yaman, Nabi tanya apa nanti kamu akan lakukan ketika kamu di sana, suasananya baru, masyarakatnya baru, masalahnya baru, macam mana kamu akan selesaikan masalah tersebut. Dan Muaz bin Jabal menjawab, rujuk kepada Quran, rujuk kepada hadis, kalau tidak dia akan berijtihad. Dan itu ruang kreativiti untuk berfikir, menggunakan daya akal dan pertimbangan, mencari solusi baru kepada masalah yang baru. Demikian juga Mus'ab bin Umair dihantar ke satu
tempat yang Nabi pun SAW tidak pernah pergi lagi sebelum itu. Perang yang panjang, Mus'ab yang pergi, dan dengan baktinya macam mana tadi Ustaz Imam Muda Ashraf sebut tentang satu orang yang Islamkan 11 juta orang, seluruh kota Madinah itu sentuhan kreativiti Mus'ab bin Umair sehingga tidak ada satu rumah pun yang tidak orang mendengar tentang Islam dan masuk Islam. Dia tidak mengikut buku teks. Dia berfikir. Itu yang pertama. Yang kedua, mesti berfikir dengan framework, kerangka apa saja perkara yang kita buat, apakah impak sosialnya. Jangan shock sendiri. Jangan hanya fikir diri sendiri. Kerja aku, gaji aku, kehidupan aku, rumah aku, syarikat aku, tapi berfikir bagaimana ini memberikan impak kepada orang. Dan yang terakhir menurut para pengkaji psikologi sosial yang merujuk kepada generasi Z, generasi Z hari ini menyebut generasi hari ini disebabkan ada banyaknya capaian sumber-sumber, mereka seharusnya diberikan tanggungjawab untuk belajar daripada kesilapan. Ya. Kalau kita sebagai universiti, sebagai masyarakat tidak memberikan ruang anak muda belajar daripada kesilapan, mereka tidak akan belajar apa-apa. Sebab hari ini tokoh-tokoh yang ada memimpin negara, memimpin institusi universiti, mereka semua belajar daripada kesilapan. Mungkin waktu itu tak ada banyak social media, tak diaibkan. Hari ini salah sikit, seolah-olah habis. Tak ada lagi peluang untuk belajar daripada kesilapan. So kalau kita gabungkan ramuan ini, kita akan lihat mahasiswa yang jauh lebih progresif dan berbakti kepada masyarakat, insya-Allah. Baik, terima kasih kepada Ustaz Azlan atas pandangan tersebut. Alhamdulillah, tuan-tuan puan-puan muslimin dan muslimat sekalian, sekali lagi kita mohon untuk berhenti rehat dan jangan ke mana-mana, kita akan kembali ke blok yang terakhir selepas ini. Berhenti rehat. Suruhanjaya Integriti Agensi Penguatkuasaan memantau dan menjalankan siasatan terhadap aduan orang ramai mengenai salah laku pegawai penguatkuasa atau agensi penguatkuasaan. Di bawah Akta 700, EAIC menyelia 21 agensi penguatkuasaan. Salah laku yang boleh diadukan merupakan tindakan yang diambil atau tidak diambil yang menyalahi dan berdasarkan kesilapan undang-undang, tiada alasan dan pertimbangan yang munasabah, tidak wajar, tidak adil dan kesalahan jenayah. Layari www.eaic.gov.my. Alhamdulillah kembali bersiaran Forum Perdana Ehwal Islam dari Dewan Dekta, Dewan Chancellor Tun Abdul Razak, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Kita sudah berada di blok yang terakhir dengan tajuk Usia Menjulang Bakti. Banyak telah diperkatakan oleh ketiga-tiga panelis kita dengan topik yang kita bincangkan pada kali ini. Untuk kesimpulannya, saya ingin memohon ketiga-tiga panel kita ini dalam tempoh yang singkat, 1 minit mungkin seorang untuk membuat kesimpulan masing-masing. Kita nak bagi Ustaz Azlan dulu. Baik, insya-Allah dalam 1 minit ini saya ingin mengingatkan diri saya dan khususnya mahasiswa Fakulti Pengajian Islam. Yang pertama, kita mesti menjadi orang yang membaca. Kita umat yang iqra. Bila kita membaca ilmu, hikmah daripada orang yang telah melalui hidup ini sebelum kita, dan kita juga membaca ilmu daripada banyak otak-otak lain yang berfikir, dan kita akan memiliki hikmah yang lebih luas. Yang kedua, kita mesti ada kawan atau mendengar daripada tokoh di luar bidang pengkhususan kita. Maka itu akan mengembangkan kita melihat bagaimana agama ini diaplikasikan secara sebenar dalam realiti kehidupan masyarakat, maka kita tidak akan sempit atau terkungkung. Dan yang ketiga, semua mahasiswa khususnya kena ada projek. Apa yang diusahakan walaupun hanya memberi impak kepada satu orang lain. Kena ada, tak boleh hanya hidup untuk diri sendiri. Terima kasih. Ustaz Ashraf. Ni ulama Syria, Ustaz Dr. Izzah kenal. Dia karang kitab Qimmatul Zaman 'inda al-ulama. Nilai masa di sisi ulama. Subhanallah. Kita baca, kita renung, seolah-olah setiap nafas, kull nafs, setiap nafas yang keluar itu dikatakan kalau lepas sekali tak patah balik dah. Masa zaman belajar ini singkat, dia tidak akan patah balik dah. Jadi kita nak fokus, kalau kita dalam bidang keilmuan, kerja hakiki kita belajar sehingga jadi faqih. Dr. Abdul Karim Zaidan sebelum meninggal dunia, orang ziarah dia sebut, saya satu hari 12 jam baca kitab dan juga mengarang. Subhanallah. Syekh Wahbah Az-Zuhaili satu hari 14 jam baca kitab dan mengarang kitab. Orang ziarah Syekh Dr. Yusuf Qaradawi umur 90, berdiri pun tidak larat.
Katanya dia, aku tidak mahu berfatwa lagi. Tapi sebelum meninggal dunia, 105 jilid mausu'ah yang dilakukan oleh dia. Seolah-olah mereka faham hidup ini singkat. Tetapi perjuangan dan bakti itu perlu ada selepas ini. Sebab itu anak muda yang ada depan ini, tidak ada tokoh-tokoh besar dalam dunia. Even Umar Abdul Aziz, dia dikatakan rajin dengan rakyat, rajin dengan masyarakat, selalu dengan Said Musayyib. Dan kalau kita tengok even Perdana Menteri kita ataupun siapa-siapa Perdana Menteri sebelum-sebelum ini, zaman mahasiswanya mereka menjadi aktivis mahasiswa bersama orang-orang miskin, akhirnya mereka diangkat oleh rakyat. Allahu a'lam bissawab. Baik. Saya sengaja untuk membiarkan pengarah program untuk membuat kesimpulan akhir kerana dia mungkin ada bola tanggung untuk disampaikan. Tuan-tuan dan puan, nasihat kepada kita semua, khususnya anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi seluruh negara. Sama ada UKM atau universiti-universiti lain. Kata Imam Syafi'i, man jalasa ma'al ulama, zadahul ilmu wal wara'u. Sesiapa yang duduk dengan orang-orang alim, orang yang ada ilmu, duduk dengan pakar-pakar, profesor-profesor yang hebat dalam pelbagai bidang, Allah akan tambahkan ilmu yang luar biasa kepada mereka. Bukan saja ilmu, dia akan jadi warak dan tawaduk. Sebab apa? Ilmu yang kita ada hanya sedikit. Kamu profesor dalam bidang kamu, tapi bukan dalam bidang orang lain. Bermakna Allah bagi ilmu itu luas. Jangan kamu rasa kamu pandai. Kerana ilmu Allah itu luas. Hargailah ilmu yang ada pada guru-guru kita. Belajarlah dengan mereka. Jadilah insan yang berjaya. Terima kasih atas kesimpulan akhir oleh yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Izhar Arif sebentar tadi, dan terima kasih juga kepada Ustaz Ashraf Rizwan, terima kasih kepada Ustaz Azlan di atas kesimpulan dan perkongsian bual bicara kita pada malam ini, dan selaku moderator juga ingin menghargai atas kesudian yang amat berhormat Timbalan Perdana Menteri dan Isteri, yang berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan seluruh tetamu-tetamu kenamaan dan juga para mahasiswa-mahasiswi sempena dengan Konvensyen Pengajian Islam IPT Antarabangsa 2025. Saya ingin labuhkan bual bicara kita pada kali ini dengan serangkap pantun. Berlabuh sudah bicara kita, semoga terpahat di dalam hati. Usia menjulang, bakti sentiasa. Semoga memberi manfaat duniawi dan juga ukhrawi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.